Kenapa korang tak komen atau post infografik pasal inisiatif atau program-program kerajaan ni? Ini untuk manfaat anda. Ini program bantuan. Cara untuk memohon. Ya, ada. Aku tahu ada, tapi tak sampai. Kenapa? Pasal penyokong sibuk cari salah pembangkang. Siapa yang ajar? Orang atas lah. Kasar kan? Lembut kan, ingat tak serius. Kesimpulannya, rakyat tak akan tahu program ni wujud sebab penyokong pun tak sebarkan. Entahlah, macam tak ada pula tim tu kan. Bagi aku, kalau nak tahu sebuah negara tu lebih pentingkan kuasa atau rakyat, tengok tim cyber trooper dia cenderung ke mana. Propaganda atau inisiatif. Diorang ni dibayar untuk sebar apa yang orang atasan suruh. So boleh tengok sendirilah apa yang diorang ni tengah sebarkan sekarang ni. Jangan percayakan aku 100%. Korang tengok sendiri. Okey, lepas tu bila isu besar muncul, fokus beralih ke damage control. Mana-mana kerajaan mesti berjanji tiada kompromi terhadap rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Okay? Dan aku tabik kepada kerajaan sekarang pasal mereka lah yang paling lantang sekali dalam hal ni. Tapi bila isu besar muncul, contohnya dakwaan terhadap pemimpin-pemimpin tertentu lah, kan, tiba-tiba media dan penyokong alih perhatian ke musuh politik pula. Ini perangai budak-budak namanya, tuan-tuan. Kan? Mak, abang curi buah rambutan Pak Maun. Kan, tahun lepas kau pun ikut abang curi rambutan kan. Padahal adik dia cuma ikut je. Dia tak tahu pun yang abang dia nak curi rambutan kan? Tapi punyalah nak cari salah, orang lain pun terpalit sekali. Kalau nak elak pemimpin simpan bukti salah guna kuasa untuk kepentingan peribadi di masa akan datang, lepas ni kau dakwa je lah orang yang kurang bukti tu. Dekat bawah kesalahan tidak melaporkan kes rasuah ke. Kalau tak ada, buatlah satu akta baru, gubahlah satu. Kalau tak, maka menjadi-jadilah kan? Pemimpin-pemimpin akan rosak masa akan datang kalau macam ni. Susah. Penyokong kerajaan hari ini sebenarnya ialah keyboard warrior, bukan ejen informasi. Itu masalah dia. Kalau kau scroll media sosial sekarang, kau akan tengok ramai pentaksub-pentaksub, sama ada sukarela ataupun berbayar. Atau kita panggil keyboard warrior lah. Live TikTok pun melambak. Okay? Saling berdebat pembangkangan kerajaan. Isi debat dia, mana lebih bengong, kerajaan lama ataupun kerajaan sekarang? Pembangkang atau kerajaan yang lebih bengong? Tapi dalam sehari kau scroll sosial media, berapa kali kau jumpa poster program bantuan, link permohonan insentif, faedah dari program ni kan? Kenapa? Sebab tak ada yang push. Penyokong bukan hantar mesej kerajaan tolong rakyat, bukan. Dia orang sibuk mencari macam mana idola aku ni nak kekal ke atas walau apa terjadi sekalipun.